Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Marinur Farhana Iliana binti Malay Hashim, merupakan pelajar dijab bagi sesi 2024-2025. Pertama sekali, saya ingin merakamkan penghargaan kepada pensyarah Dr. Suhaizat dan pengurusan dijab atas kesempatan dan peluang yang diberikan untuk saya membentangkan artikel yang bertajuk Kebolehterimaan Rakaman Audio dan Video sebagai keterangan di Mahkamah Syariah dan Sivil di Malaysia. Analisis perundangan perbandingan. Sebagai pengenalan, perkembangan teknologi digital telah mengubah sistem kehakiman di Malaysia, termasuk cara bukti dikemukakan di Mahkamah Syariah dan Mahkamah Sivil. Konsep dokumen kini meliputi bukti digital seperti rakaman audio, video, mesej elektronik dan data digital yang diiktiraf sah di sisi undang-undang. Dalam konteks perundangan Islam, pembuktian merupakan asas keadilan dan rakaman audio video memainkan peranan penting dalam kes kekeluargaan serta jenayah syariah. Penerimaan bukti digital menimbulkan persoalan tentang ketulinan, kebolehpercayaan dan prosedur pembuktian yang perlu dipatuhi oleh Mahkamah Syariah. Artikel ini meneliti isu, implikasi dan keperluan penambahbaikan terhadap kebolehterimaan rakaman audio dan video bagi memastikan keadilan Islam terpelihara dalam era digital. Artikel ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis isu perundangan berkaitan kebolehterimaan rakaman audio dan video sebagai keterangan di Mahkamah Syariah, juga untuk menilai kesan penggunaan bukti elektronik terhadap keadilan dan pentadbiran undang-undang dalam sistem kehakiman Islam, juga untuk mengintegrasikan analisis fiqhiyah dan forensik digital bagi memperkukuh kefahaman tentang penerimaan bukti teknologi dalam konteks syariah. Artikel ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan analisis dokumen sebagai kaedah utama. Seterusnya, konsep keterangan menurut perspektif Islam. Al-Bayinah, yakni keterangan, ialah alat bukti untuk mengesahkan kenyataan atau peristiwa dalam hukum syarak bagi menegakkan keadilan. Terdapat 4 jenis utama keterangan dalam Islam, iaitu ikrar, syahadah, bayinah dan juga qarinah. Keterangan berperanan penting dalam pembuktian fakta dan tuntutan dalam pertikaian. Undang-Undang Keterangan Islam di Malaysia menggabungkan prinsip fiqh al-ithbat dengan sistem moden seperti Akta Keterangan 1950, Akta 56. Pendekatan ini menyatukan prinsip tradisional Islam dan keperluan kontemporari untuk memastikan bukti yang sah, berautoriti dan adil. Undang-Undang Keterangan berfungsi untuk menyeragamkan tata cara bukti, mengelak kekeliruan prosedur dan menjamin keadilan. Pembuktian kukuh membantu hakim menentukan kesalahan atau tidak bersalahnya tertuduh berdasarkan fakta yang benar. Tanpa kerangka pembuktian yang jelas, keputusan mahkamah boleh dipengaruhi bukti tidak sah dan menjejaskan kredibiliti kehakiman syariah. Dalam konteks keterangan digital, rakaman audio dan video kini diiktiraf sebagai bayinah jika menunjukkan bukti yang jelas, juga diiktirafkan sebagai qarinah jika menyokong keterangan yang lain. Ulama klasik berhati-hati terhadap bukti rakaman kerana risiko pemalsuan, manakala ulama kontemporari lebih fleksibel dan menerima bukti teknologi moden jika memenuhi syarat keaslian dan kebenaran. Seterusnya, pengiktirafan keterangan rakaman audio dan video menurut perspektif Islam. Pendapat pakar yakni Ar-Ra'yu Al-Khabir penting dalam menilai ketulinan dan kebolehpercayaan rakaman audio dan video di Mahkamah Syariah. Mahkamah akan mendapatkan pandangan pakar teknikal atau forensik digital sebelum menerima rakaman sebagai keterangan yang sah. Dalam Seksyen 33 Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah Sabah 2004, pengiktiraf peranan pendapat pakar dalam penghakiman kes. Sokongan pakar ini menjadikan penggunaan rakaman lebih berwibawa dan selaras dengan prinsip keadilan serta ketulusan syariah. Dalam surah An-Nahlu ayat 43 menegaskan betapa pentingnya untuk kita merujuk kepada orang yang lebih berilmu dan lebih pakar dalam perkara yang kita tidak ketahui. Ulama seperti Ibn Taymiyah, Ibn Qayyim dan Ibn Farhun mengiktiraf qarinah sebagai bentuk pembuktian yang sah dalam Islam. Rakaman audio dan video dianggap qarinah moden yang boleh membantu qadi membuat keputusan di Mahkamah Syariah. Prinsip al-bayyinah 'alal mudda'i wal yamin 'alal mudda'i menjadi asas kepada penerimaan keterangan digital. Kaedah fiqh al-maslahatul 'ammah tuqaddamu 'alal maslahatul khassah menegaskan keutamaan kepentingan umum dalam penerimaan keterangan digital. Manakala kaedah tasarruful imam 'ala ar-ra'iyatu manutun bil maslahah pula menuntut mahkamah bertindak demi kemaslahatan rakyat dan keadilan. Pengiktirafan keterangan rakaman digital selaras dengan prinsip syariah dan undang-undang Malaysia serta menyokong ketelusan kehakiman. Terusnya, kita lihat pula perbincangan dan dapatan kebolehterimaan keterangan digital dalam sistem perundangan Malaysia. Akta Keterangan 1950, Akta 56 dan Enakmen Keterangan Mahkamah Syariah contohnya Negeri Sabah 2004 mengiktiraf dokumen elektronik termasuk rakaman audio dan video sebagai bukti yang sah. Keterangan digital diterima bagi kes jenayah dan mal syariah selaras dengan prinsip syarak dan keperluan teknologi moden. Prinsip penerimaan di Mahkamah Sivil dan Syariah. Mahkamah Sivil lebih fleksibel manakala Mahkamah Syariah lebih berhati-hati berdasarkan prinsip syarak. Namun, kedua sistem kehakiman ini mempunyai persamaan prinsip dalam pemakaian keterangan rakaman audio dan video, iaitu untuk mencapai keadilan. Dalam kes Ajmawati Atad lawan Muariazi Muhammad 2005, kes ini berkaitan keterangan
elektronik yang dikemukakan pada peringkat awal tidak jelas menyebabkan mahkamah memerintahkan untuk kes ini dibicarakan semula dengan mengemukakan saksi sokongan. Akhirnya, keterangan tersebut diterima oleh mahkamah dengan sokongan daripada keterangan pakar yang membantu mahkamah menilai kredibiliti dokumen elektronik tersebut. Kes ini menunjukkan kepentingan dan keperluan sokongan pakar forensik digital dalam menentukan kesahihan bukti di Mahkamah Malaysia. Seterusnya, pemakaian rakaman audio dan video sebagai keterangan di Mahkamah Sivil. Bentukan Akta Keterangan 1950, Akta 56 yang membenarkan penerimaan dokumen elektronik sebagai bukti di Mahkamah Sivil. Akta Keterangan 1950, Akta 56 melalui Seksyen 3 mentakrifkan komputer sebagai sebarang peranti yang merekod, menyimpan, memproses atau mengeluarkan maklumat. Seksyen 90A memperuntukkan bahawa dokumen digital atau cetakan komputer boleh diterima sebagai bukti jika dihasilkan melalui operasi biasa komputer yang berfungsi dengan baik serta disahkan oleh individu yang bertanggungjawab. Sijil pengesahan berfungsi sebagai bukti prima facie tanpa perlu saksi tambahan. Seksyen 90B menegaskan bahawa ketulinan dokumen digital dinilai berdasarkan bukti logik dan fakta yang relevan. Seksyen 90C memberi keutamaan kepada peruntukan Seksyen 90A dan Seksyen 90B berbanding peruntukan lain yang bertentangan. Manakala Seksyen 45 membenarkan pendapat pakar digunakan bagi menentukan ketulinan sesuatu bukti seperti tulisan tangan, cap jari atau aspek saintifik lain. Dalam kes Ahmad Najib bin Aris lawan pendakwa raya 2009, mahkamah menolak gambar daripada rakaman CCTV kerana tiada sijil di bawah Seksyen 90A. Akta Keterangan 1950, Akta 56 dikemukakan dan menegaskan bahawa rakaman hanya boleh diterima jika sahih, tidak diubah serta dihasilkan dengan peralatan yang berfungsi baik. Dalam kes Tan Cho Cheng lawan pendakwa raya 2018 pula, mahkamah turut menolak bukti CCTV kerana kebolehpercayaannya diragui dan menegaskan bahawa saksi perlu memberi keterangan lisan bagi mengesahkan rakaman. Keputusan Hakim Mahkamah selaras dengan keperluan Mahkamah Sivil yang menuntut pengesahan pakar terhadap bukti digital. Dalam jadual perbezaan antara Mahkamah Sivil dan Mahkamah Syariah, perbandingan menunjukkan bahawa Mahkamah Sivil menilai rakaman audio dan video secara teknikal berdasarkan Akta Keterangan 1950, Akta 56 dengan pengesahan komputer dan pakar forensik digital. Sebaliknya, Mahkamah Syariah tidak mempunyai peruntukan khusus dan hanya berpandukan enakmen keterangan Mahkamah Syariah Sabah 2004 dengan penilaian berasaskan keterangan saksi dan prinsip syarak. Seterusnya, pemakaian rakaman audio dan video sebagai keterangan di Mahkamah Syariah. Di Mahkamah Syariah, penggunaan rakaman audio dan video sebagai keterangan juga sudah semakin diterima pakai meskipun masih lagi terdapat perdebatan dalam kalangan sesetengah pihak berkenaan bahan bukti tersebut. Namun, secara prinsipnya, jika rekod tersebut dapat menzahirkan kebenaran dalam sesebuah kes syariah, maka ia boleh diterima sebagai keterangan yang sah. Peruntukan enakmen keterangan Mahkamah Syariah contohnya Negeri Sabah 2004 yang membenarkan penerimaan dokumen elektronik sebagai keterangan di Mahkamah Syariah. Dalam Seksyen 3 enakmen keterangan Mahkamah Syariah Sabah 2004 menjelaskan pendefinisian keterangan dan komputer yang diterima sebagai bukti di Mahkamah Syariah. Bentuk-bentuk tersebut termasuklah rakaman audio dan video. Manakala Seksyen 49 pula menjelaskan berkenaan dokumen asal termasuk yang dihasilkan oleh komputer diiktiraf sebagai bukti asal di mahkamah. Dalam kes pendakwa syar'i Negeri Selangor lawan Khalid bin Abdul Samad 2019, tertuduh didakwa memberi ceramah agama tanpa tauliah di Surau Taman Sri Sementar pada tahun 2011. Ceramah tersebut dirakam oleh saksi menggunakan kamera video dan dijadikan bukti utama di mahkamah. Walaupun pihak pembelaan mempertikai ketulinan rakaman kerana kualiti kabur dan tiada laporan forensik, Mahkamah Rendah Syariah Selangor menerima rakaman itu sebagai bukti yang sah. Hal ini kerana saksi merakam dan saksi lain mengesahkan masa serta tempat kejadian tersebut. Kes ini menunjukkan bahawa rakaman video boleh diterima sebagai keterangan yang sah jika disahkan oleh pembuatnya. Manakala, dalam kes Hisham Halim lawan Maya Ahmad Fuad 2018 pula, Hisham menuntut supaya isterinya Maya diisytiharkan nusyus kerana meninggalkan rumah. Maya mempertahankan diri dengan mengemukakan bukti rakaman audio perbalahan mereka bersama transkrip yang disahkan oleh pakar forensik digital dari Cyber Security Malaysia serta penterjemah profesional ITBM. Mahkamah juga menilai rakaman CCTV dan gambar sebagai keterangan yang sah selagi ia tidak bersanggah dengan prinsip syarak. Kes ini menunjukkan bahawa bukti elektronik boleh diterima dalam Mahkamah Syariah jika ketulinan dan relevannya dapat dibuktikan. Walaupun dokumen-dokumen elektronik tidak disebut dalam Al-Quran dan hadis, mahkamah berpendapat bahawa ia relevan dan tidak bercanggah dengan prinsip syarak. Maka rakaman audio dan video boleh diterima sebagai bukti dalam sistem perundangan syariah. Seterusnya kita beralih pula kepada isu cabaran dan cadangan penambahbaikan. Isu pertama ialah ketulinan rakaman yang sering diragui. Rakaman boleh disunting atau dimanipulasi yang menjadikannya sukar untuk disahkan. Cadangan bagi isu ini adalah untuk menggubal SOP nasional supaya proses penerimaan bukti digital itu lebih seragam dan telus di semua mahkamah syariah.
Isu yang kedua adalah berkenaan dengan etika dan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Penggunaan bukti digital perlu dipastikan tidak bercanggah dengan hukum Islam. Justru dicadangkan agar etika digital syariah ini diwujudkan sebagai panduan dalam menilai bukti elektronik dari sudut syarak dan moral. Isu yang ketiga adalah keraguan terhadap kesahihan bukti serta kekurangan pakar forensik digital. Untuk menangani isu ini, disarankan penubuhan jawatan kuasa penasihat forensik digital syariah di bawah Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia bagi membantu pengesahan bukti secara saintifik dan profesional. Selain itu, isu berkaitan Akta Perlindungan Data Peribadi 2010 dan risiko prejudis. Rakaman tanpa kebenaran boleh menimbulkan pelanggaran privasi serta berat sebelah dalam tafsiran bukti. Oleh hal yang demikian, latihan dan pendidikan digital perlu diberikan kepada hakim, pendakwa dan pegawai mahkamah agar mereka lebih peka terhadap aspek privasi, etika dan keselamatan data. Semua cadangan ini bertujuan untuk memperkukuhkan integriti dan keadilan sistem kehakiman syariah agar lebih responsif terhadap cabaran dunia digital masa kini. Sebagai rumusan kepada keseluruhan pembentangan ini, dapat kita lihat bahawa rakaman audio dan video kini menjadi alat bukti utama yang memperkukuh keadilan dan ketelusan di mahkamah syariah dan sivil. Walaupun wujud isu ketulinan, privasi dan kebolehpercayaan, namun kemajuan teknologi digital membuka ruang kepada reformasi kehakiman yang lebih progresif dan beretika. Sistem kehakiman perlu terus menyeimbangkan teknologi moden dengan prinsip syarak dan maqasid syariah agar bukti digital sah di sisi undang-undang dan nilai agama. Dalam era revolusi industri 5.0, integrasi teknologi forensik digital menjadikan mahkamah syariah lebih efisien dan telus. Penambahbaikan ini mampu meningkatkan keyakinan awam terhadap institusi kehakiman syariah sekaligus memposisikan Malaysia sebagai model keadilan Islam digital di rantau ini. Kerana pada akhirnya, dari rakaman menjadi bukti, dari bukti menjadi kebenaran dan dari kebenaran itulah lahirnya keadilan. Apabila teknologi dan syariah berpadu dalam era industri 5.0, keadilan bukan hanya sekadar dilaksanakan tetapi diperkasakan. Sekian itu sahaja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.